Assalamualaikum bang. Kereta saya dalam proses pemasangan barang. Nak tanya, proses service preparation tu apa? Adakah proses ni adalah proses terakhir sebelum kereta siap? Alamak, kalau tanya Abang Jubah, service preparation ni pun Abang Jubah tak pasti. Tapi yang pastinya, proses terakhir bagi tuntutan insurans adalah mengecat. Jom Abang Jubah bawa korang bengkel mengecat Abang Jubah. Inilah bengkel cat untuk kes yang berniaga ataupun bengkel Abang Jubah. Jom Jubah tunjuk kat korang apa yang ada kat dalam. Proses mengecat mestilah proses yang terakhir. Kalau proses cat ni bermula pada pertengahan proses kerja, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM, dia akan mengganggu kualiti cat tu sendiri. Kalau korang nak cat kereta korang, macam kereta Wira belakang ni, korang boleh terus datang ke bengkel Abang Jubah. Dan Abang Jubah akan bagikan korang satu sebuah harga untuk mengecat kereta korang, tarikh dan masa untuk korang hantar kereta korang. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop, hantar kereta korang untuk buat insurans, boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.